Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Profesor sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Saya Ashraf, pelajar Arab Komunikasi dari USIM. Tujuan saya hari ini adalah untuk menjalankan satu sesi temu bual ringkas berkaitan dengan pandangan Profesor terhadap penggunaan AI seperti ChatGPT, Turnitin, Grammarly dalam kalangan pelajar universiti. Segala maklumat yang Prof sampaikan akan dijadikan sebagai laporan dalam saya punya tugasan. Okey, soalan yang pertama. Apa pandangan Profesor terhadap penggunaan AI dalam kalangan pelajar universiti? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada saudara Ashraf atas kesediaan untuk menemu buat saya untuk peluang tugasan prinsip kewartawanan. Baik, AI ini merupakan perkara yang trending lah sekarang ni kan. Bukan saja dalam pendidikan tapi juga dalam bidang hiburan, bidang ekonomi dan sebagainya lah. Jadi apabila kita bicara tentang artificial intelligence ni, kecerdasan buatan, kita kena tahulah tentu sekali konsep AI ni. AI ni adalah merupakan deep learning yang boleh membantu pelajar universiti untuk mengumpulkan maklumat dan analisis tersebut ke dalam infografik ataupun generate bahan ataupun data tersebut ke dalam pelbagai bentuk multimedia lah, seperti video, di gambar dan juga infografik lah sendiri kan. Jadi dia penting sebab merupakan alat yang boleh membantu pelajar lah dalam memenuhi tugasan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Saya Ashraf dari Pelajar Arab Komunikasi USIM. Tujuan saya hari ini adalah untuk menjalankan satu sesi temu bual ringkas berkaitan isu graduan menganggur dan ketersediaan pasaran kerja. Okey Doktor, soalan saya yang pertama. Apakah faktor utama yang menyumbang kepada kadar pengangguran dalam kalangan graduan universiti di Malaysia? Baik, untuk soalan yang pertama ni adalah soalan yang bagus lah, dan saya nampak ada dua faktor utama. Yang pertamanya ialah persaingan yang sangat tinggi dalam pasaran pekerjaan. Mungkin pekerjaan tertentu tu ramai yang mohon, tapi yang perlu diisi tidaklah perlukan ramai sangat kan. Jadi di situ persaingannya agak tinggi. Dia tak seperti guru kita nampak agak ramai pengambilannya. Jadi mungkin pelajar atau graduan boleh cari pekerjaan yang persaingan dia agak sederhana atau tidak terlalu tinggi lah. Faktor yang kedua pada pendapat saya ialah lemah soft skill. Pelajar atau graduan agak lemah soft skill. Contohnya kemahiran bagaimana berurusan dengan orang luar dan juga kemahiran komunikasi lah. Komunikasi ni juga adalah salah satu soft skill. Jadi kalau soft skill ni dapat ditajamkan, diasah, saya rasa peluang untuk mendapat pekerjaan tu adalah cerah. Okay, soalan yang terakhir iaitu apakah peranan pihak universiti dalam membantu pelajar menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang susah ni? Baik, industri ataupun alam pekerjaan ini dia ada keperluan-keperluan tertentu yang perlu dipenuhi. Jadi saya nampak di sini mungkin universiti boleh kemaskini lah kandungan kursus atau kurikulum
yang dipelajari oleh pelajar ni supaya dia bersesuaian dengan industri pekerjaan, dengan alam pekerjaan. Sebagai contoh, zaman sekarang ni teknologi kecerdasan buatan sangat pesat. Jadi pihak universiti boleh memikirkan kaedah ataupun mekanisme yang sesuai supaya pelajar-pelajar ni dapat mempelajari AI ni dengan lebih mendalam supaya dapat memenuhi keperluan dalam alam pekerjaan nanti. Itu pada pendapat saya lah. Terima kasih Doktor atas maklumat yang dikongsi. Segala maklumat yang dikongsi akan digunakan dalam tujuan penulisan laporan saya. Terima kasih Doktor. Baik, sama-sama.